Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana ada si fulan ini mengkritik orang yang tidak mahu menyambut Maulid Nabi. Menariknya, dia mengkritik, dia kata masuk je bulan Rabiul Awal, golongan Wahabi ni ada autoskrip mengkritik dan membida'ahkan amalan Maulid. Tapi video beliau tu saya dapat just before masuknya Rabiul Awal. Hari ini saya buat video ni pada 3 Rabiul Awal dan 2-3 hari lepas saya dah dapat videonya. Maknanya dia buat video lagi awal lagi. Kemudian nak tuduh pula yang Wahabi ni autoskrip Rabiul Awal saja nak bincang tentang Maulid. Padahal dia terlebih dahulu telah bincang tentang sambutan Maulid ini, ya. Baik, sebelum saya mainkan video beliau itu, saya seperti biasa pagi ni alhamdulillah baru mendarat di KLIA, penerbangan dari London Heathrow. Jadi sambil menghadap traffic jam, okey, dan untuk mengelak diri saya daripada tertidur ataupun micro sleep, seperti biasa saya buat video react lah. Dan rakaman di belakang saya pula ialah penerbangan saya ke London. Hari ini baru landing di KLIA dari London. So ini 2 hari lepas penerbangan saya ke London, penerbangan turun dan pendaratan di sana pada awal pagi. Okey, baik. Saya mainkan video yang saya masukkan itu. Kira-kira 2 minit setengah jemput tonton. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Sebelum itu, satu nota. Topik tentang sambutan Maulid ni boleh dikatakan setiap tahun berulang-ulang. Setiap tahun berulang-ulang, ya. Jadi video ini bagi orang lama di saluran YouTube saya, ia menjadi satu ulang kaji dan saya mahu anda jawab. Maknanya setelah dengar saya main video si fulan tu, anda pause dan anda cuba jawab hujah-hujah dia. Okey? Bagi orang baru di saluran YouTube saya, yang tu tak apa. Moga-moga apa yang saya akan sampaikan ini, meskipun ia satu ulang kaji, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi anda. Golongan Wahabi, apa yang bantang nampak orang buat majlis maulid atau dengar nasyid puji Nabi, mulalah nak keluar modal bid'ah, sesat, masuk neraka. Isunya setiap kali masuk bulan Rabiul Awal, golongan Wahabi ni macam ada autoskrip. Mulalah nak bising, puji Nabi guna gompang itu bid'ah, rekaan Nabi tak pernah buat. Semua benda nak dilarang, semua benda nak diharamkan. Seolah-olah gembira dengan kelahiran Nabi itu adalah satu dosa besar. Akibat daripada pemikiran Wahabi yang terlalu kaku dan pemikiran yang sempit ni, setengah masyarakat kita ni jadi hambar dan berpecah belah. Kerjanya asyik nak cari salah orang. Paling sedih, secara tak langsung buatkan setengah anak muda tu hilang jiwa dan rasa manisnya mencintai Rasulullah, sebab asyik disogok dengan pendapat larangan yang mengeraskan hati. Daripada hampa asyik dengar pendapat yang bukan-bukan daripada Wahabi, jom baca apa kata ulama hadis terkenal dalam Islam, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tokoh yang hampa sendiri pun tak berani nak praktikkan ilmu hadisnya. Dalam kitab Ruhus Siyar, beliau sebut jelas, orang yang ada niat baik dan nak zahirkan rasa gembira dengan kelahiran Nabi ini, memadai dengan kumpulkan orang-orang baik, jamu makan fakir miskin dan bersedekah. Malah Ibnu Hajar kata kalau nak buat lebih daripada itu pun silakan. Contohnya dendangkan nasyid dan syair puji Nabi dengan pukulan kompang. Sebab apa? Sebab cara macam ni sangat berkesan untuk jentik hati manusia buat kebaikan, jauhkan diri daripada bid'ah yang betul-betul mungkar, sekaligus suburkan rasa syukur dan cinta yang mendalam pada Rasulullah. Kesimpulannya, Wahabi tolonglah berhenti sempitkan fikiran hampa dan berhenti sekat jalan yang boleh buat umat Islam makin sayang kepada Nabi kita Muhammad. Sempena Maulid Nabi kali ini, jom kita hidupkan majlis selawat, buat jamuan untuk orang susah dan buktikan rasa cinta kita. Jangan biarkan dakwah sempit ini merosakkan keindahan Islam. Jom share video ini. Barakallahu fikum. Okey, kita sudah pun mendengarnya, ya. Macam-macam dia tuduh tentang orang yang tidak mahu menyambut Maulid Nabi ini, ya. Di hujung video ni nanti saya akan tunjukkan, saya akan jelaskan siapakah yang sebenarnya tidak menyambut Maulid Nabi dan kita boleh lihat siapakah yang sebenarnya dia sedang buat tuduhan itu, ya. Baik, sekarang ini kenapakah
kita tidak patut menyambut Maulid Nabi. Okey. Dan persoalan ni kita akan bahas berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam video si fulan tu, kalau kita dengar dari awal hingga akhir, ayat Quran pun tak ada, hadis pun tak ada kan. So tak apa, kita jawab balik dengan menjelaskan kenapa umat Islam tidak patut menyambut Maulid Nabi ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pertama ialah kerana ia merupakan satu sambutan yang tasyabuh, mengikuti, menyerupai sambutan orang Nasrani, orang Kristian. Yang ini sambutan hari Christmas, hari Natal, yang mana mereka menyambutnya sempena hari kelahiran Jesus bagi mereka. Dan hari kelahiran itu adalah satu sangkaan saja. Mereka pun sendiri, kalau kita kaji tokoh-tokoh ilmiah mereka, their own scholars sendiri kata tak ada bukti bahawa Jesus dilahirkan pada 25 Disember. Sama juga sebahagian umat Islam yang menyambut Maulid Nabi pun tak ada bukti bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Yang confirm baginda memang dilahirkan dalam bulan Rabiul Awal, cuma tarikhnya itu diperselisihkan. Dan yang confirm juga ialah baginda wafat pada 12 Rabiul Awal. Okey. Jadi sebagaimana kaum Nasrani menyambut hari lahir Jesus berdasarkan sangkaan, berdasarkan tekaan, demikian juga umat Islam yang menyambut hari jadi atau Maulid bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sangkaan juga ya. Sebab tarikh 12 Rabiul Awal tu salah satu tarikh daripada beberapa tarikh yang disebut oleh para ahli sejarah. Kita kena ingat, bukanlah satu kebiasaan masyarakat Arab ketika itu apabila seseorang lahir mereka catat dekat kalender. Catat kat kalender. Dan bukanlah menjadi kebiasaan mereka, bukanlah menjadi adat mereka untuk sambut happy birthday setiap tahun. Sebab tu para sahabat, masyarakat ketika itu tak tahu setepatnya bilakah tarikh kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alright. So tentang tasyabuh ni, tentang larangan tasyabuh ataupun amaran daripada tasyabuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadis nombor 31. Kejap ya. Kita menghadap traffic jam. Yang VIP ni pula nak menyelit kat tepi-tepi ni. Okey. Alright, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari nombor 3197 atau penomboran lain hadis nombor 3456 daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka memasuki lubang biawak, kamu pun akan memasukinya, kamu pun akan ikut memasukinya. Lalu para sahabat bertanya, orang-orang sebelum kalian ni orang-orang Rom dan Parsi ke? Okey, atau dalam satu riwayat lain, riwayat yang saya tunjuk ni Yahudi dan Nasrani ke? Okey, Yahudi dan Nasrani ke? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa lagi? Okey, riwayat yang saya tunjuk ni Yahudi dan Nasrani. Ada satu lagi riwayat lain Rom dan Parsi. Okey, baik. So ini satu amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kita ni tanpa sedar ke macam mana akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak, maknanya bila dia buat kerja bodoh ke, benda salah pun, kita pun ikut sama juga ya. Alright. Dan salah satu contohnya ialah sebagaimana mereka menyambut hari lahir Jesus berdasarkan sangkaan, kita juga menyambut hari lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sangkaan. Tarikh itu berdasarkan sangkaan ya. Okey. Sebab yang kedua, alright, sebab yang kedua ialah sebagaimana sambutan hari Natal, okay, Christmas telah menjadi sesuatu yang dikomersialkan. Maknanya sebab kita maklum di kalangan mereka akan membeli hadiah-hadiah untuk dibungkus cantik-cantik, letak bawah pokok Christmas. Pada hari Christmas mereka saling memberi hadiah kan. Jadi bagi di negara-negara barat,
apabila menghampiri hari Natal, sambutan hari Natal, sambutan hari Christmas, pusat-pusat membeli belah akan ada sale, jualan, dan orang pun akan pergilah membeli barang-barang untuk dijadikan hadiah, untuk mereka berikan, untuk mereka hadiahkan pada hari Natal. Kononnya, kalau untuk budak-budak, kononnya pada waktu malam itu Santa Claus datang bawa bagi hadiah itulah. Okey. So sebagaimana bagi sambutan hari Natal itu telah dikomersialkan, alright. So banyak orang membeli ini. Bahkan syarikat-syarikat pembuat barangan pun, mereka pun menghasilkan produk-produk baru sebelum hari Natal supaya orang dapat beli produk baru mereka itu. Demikian juga bagi umat Islam pun, sambutan Maulid ni pun telah dikomersialkan. Komersial macam mana tu? Okey, kalau kita perasan, adanya sambutan nasyid, sambutan qasidah, sambutan dengan nasyid, qasidah, selawat, ada yang peringkat besar-besaran kan, Ipoh berselawat, Shah Alam berselawat, Melaka berselawat sempena Maulid kan. Nak buat program macam tu kosnya tu beratus ribu tau. Bukan murah-murah. Kena pula yang dipanggil untuk menyanyi lagu-lagu selawat tu pula orang daripada habib-habib daripada luar negeri, luar negara apa semua tu, nak kena bayar ribu-ribu ringgit. Alright. So duit yang digunakan untuk menganjurkan, menjayakan program-program ni, ambil daripada mana duit tu? Kan. Kemudian kalau pula pihak persendirian, jika program ini dibuat secara persendirian, sebelum tu akan ada collection terlebih dahulu. Okey, kami akan adakan majlis sambutan Maulid. Kita buka tabung dulu, bajet lebih kurang 10,000 apa gitu. Orang pun mula memberi sumbangan apa kan. Bila kita duk bagi sumbangan tu, pernah tak terfikir ada tak siapa-siapa yang audit kan? Sebab dia kata je untuk majlis qasidah, majlis selawat ini kos dijangkakan 10,000. Kan kita nak buat collection 10,000 ringgit. Padahal mungkin 5,000 saja. Tapi jumlah kutipan mungkin 15,000. Kan? Jumlah kutipan mungkin 15,000. Okey. Ada kemalangan di depan. So, okeylah. Katakanlah the actual cost sebenar untuk buat majlis selawat, qasidah, nasyid tu 5,000. Kutipannya tu 15,000. So, yang extra 10,000 tu buat apa jadi? Kan? Sebab kutipan-kutipan ni mana pernah diaudit? Tak pernah diaudit kan? Jadi so benda-benda macam ni kan, kenapa nak belanja, kenapa nak keluarkan belanja yang banyak untuk menyambut satu sambutan yang sebenarnya tak perlu pun. Dan yang lagi mengharukan ialah di tempat yang sama yang diadakan sambutan itu kan, Shah Alam berselawat ke, Kelang berselawat ke, mana lagi mana-manalah kan, Al-Usta berselawat apa semua tu, ada saja orang-orang miskin, ada saja orang-orang kebuluran, ada saja orang-orang yang sangat memerlukan, yang mana mereka ni kalau pergi nak kena minta bantuan ke, minta sedekah ke, kena isi borang lah, itulah ini apa semua tu untuk mendapat bantuan ke apa ke. Duit yang banyak bukannya nak bantu mereka, tetapi untuk program-program seperti ini. Okey, jadi majlis ataupun sambutan Maulid Nabi ini juga telah dikomersialkan. Ada saja pihak-pihak yang mendapat keuntungan. Alright, sebagaimana sambutan hari Natal, sambutan Christmas juga telah pun dikomersialkan. Alright, so kita jangan naif sangat dalam hal ini. Jangan naif sangat cakap tak ada lah macam tu, mana boleh cakap macam tu kan. Cuba tengok program-program nasyid, qasidah, selawat sempena Maulid tu kan. Cuba tengok berapa banyak kos yang ditelan. Dan daripada dikatakan kosnya sekian-sekian tu, berapa banyak orang yang dapat masuk dalam poketnya ke, terselit sana terselit sini ke kan. Jangan duk ingat yang lebay-lebay itu semua jujur-jujur saja. Tak. Kita maklum sekarang ni ya, banyak kes-kes penipuan, banyak kes-kes yang disiasat, yang ditangkap oleh pihak SPRM, okey, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, melibatkan orang-orang yang berpakaian agama. Okey, yang ketiga, sebagaimana sambutan hari Natal simbolik saja bagi orang Christmas. Orang Christmas pula. Simbolik saja bagi orang Kristian. Maknanya mereka hanya sambut hari Christmas tanpa mereka sendiri seorang beragama Kristian yang
benar-benar mengamalkan agamanya, benar-benar pergi ke gereja setiap hari Ahad, benar-benar membaca Bible. Okey? So, jadi sebagaimana sambutan hari Christmas ini adalah sekadar simbolik saja bagi mereka, demikian juga sambutan Maulid ini pun lazimnya, bukan semua, lazimnya simbolik saja. Anda akan dapati orang-orang yang duk sambut Maulid ni, mereka bukannya ikut sunnah sangat pun. Kan? Sebab macam saya kata, kalau ikut sunnah, dia tak buat sambutan ni. Okey? Dan kadang-kadang mereka itu jugalah yang sambut Maulid itu jugalah yang bersungguh-sungguh mengamalkan bid'ah. Kan? Sambut je birthday Nabi. Okay? Tapi ajaran Nabi lebih kurang je. Tapi nak buat bid'ah tu pun boleh je. Sebab apa? Nabi tak larang, Nabi tak kata tak boleh. Kan? Macam-macam alasan mereka. Jadi pada pengamatan saya, from my own observation, mereka yang sambut Maulid ni lazimnya tak ikut pun sunnah. Dan tak salah untuk dikatakan mereka ni jugalah yang begitu aktif mereka cipta bid'ah dan mengamalkan bid'ah yang duk sambut Maulid ni. Okey. So ini yang saya kata simbolik saja. Ini pada pengamatan saya, bukan semua, tapi yang saya tengok lazimnya gitu. Lazimnya gitu. Yang faham sunnah, yang menjauhi bid'ah, mereka tidak menyambut Maulid. Okey, baik. Dalam video tadi kita juga dengar ada si fulan tu menyebut tentang nak buat nasyid tak boleh, qasidah tak boleh, selawat tak boleh, kan? Sebenarnya tak boleh tu ada beberapa sebab. Sebab yang pertama ialah dalam nasyid, qasidah, selawat itu terdapat puji-pujian yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat pujian itu untuk menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kononnya, padahal mereka sebenarnya cinta diri sendiri. Sebab kalau mereka kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak suka pujian-pujian seperti itu. Saya bawa dalilnya sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nombor 12093, atau penomboran lain hadis nombor 12551 dengan sanad yang dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakannya, seperti yang saya tunjuk di sebelah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya ada seorang lelaki datang lalu menyebut, "Ya Muhammad, ya Sayyidina, ya Ibna Sayyidina, wa khairana, wa Ibna khairina." Okey, ya maksudnya ya Muhammad, okey, yang ya Sayyidina, wahai Tuhan kami, dan wa khairana, dan yang terbaik di kalangan kami. Itu saja. Itu saja pun Rasulullah SAW apabila mendengarnya telah menegur dengan bersabda, maksudnya, wahai manusia, hendaklah kalian bertakwa dan janganlah kalian diperdaya oleh syaitan. Orang tu datang nak bagi pujian. Pujian ni sikit je, sekadar sebut Sayyidina sebagai sebut khairana, yang terbaik di kalangan kami, kan? Itu pun Rasulullah SAW telah menegur dengan bersabda, wahai manusia, hendaklah kalian bertakwa dan janganlah kalian diperdaya oleh syaitan. Sesungguhnya aku Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Demi Allah, nampak yang saya garis merah tu? Wallahi, demi Allah, aku tidak menyukai kalian mengangkat aku lebih tinggi daripada kedudukanku yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepadaku. Baginda tak suka puji-pujian tu. Okey, status Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup, tak payah lebih-lebih. So yang ini pujian yang sangat sedikit sikit saja. Okey, bukannya banyak pun, Sayyidina dengan khairana, kan? Bayangkan dengan sekarang ini yang dalam selawatnya, dalam nasyidnya, dalam qasidahnya, macam-macam dia akan puji. Itu bukanlah sesuatu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya sebut, mereka nak menzahirkan kecintaan, tapi sebenarnya mereka cinta diri sendiri, bukannya cinta Rasulullah. Kalau cinta Rasulullah, mereka tak akan buat benda-benda seperti itu, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka puji-pujiannya seperti itu. Bagi dia sebut apa? Aku ni hamba Allah dan Rasulullah. Itu saja. Okey, itu saja. Tak payah lebih-lebih, tak mau lebih-lebih daripada itu. Okey, baik. Kemudiannya, dalam sebahagian, bukan semua, dalam sebahagian nasyid, qasidah, selawat, adanya unsur-unsur syirik. Yang ini meminta tolong daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam nyanyian-nyanyian tu ada madad ya Rasulullah. Dalam nyanyian-nyanyian qasidah ke selawat tu ada aghisna ya Rasulullah.
yang maksudnya tolonglah kami wahai Rasulullah. Ini adalah satu bentuk syirik. Meskipun Tuhan mereka ialah Allah SWT, tapi mereka telah berikan sebahagian daripada hak ketuhanan kepada Rasulullah SAW. Yang ini baginda diseru dan diminta pertolongan. Padahal seruan dan minta pertolongan secara gaib itu adalah hak Allah SWT yang hendaklah ditujukan kepada Allah SWT sahaja. Okey, dalam hal ini saya teringat kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 3189, atau penomoran lain hadis nombor 3445 ya, di mana baginda bersabda yang maksudnya, janganlah berlebih-lebihan mengangkat aku sebagaimana berlebih-lebihannya kaum Nasrani terhadap Ibnu Maryam. Yang ini Nabi Isa ataupun Jesus. Ini kerana sesungguhnya aku hanyalah hambanya, maka sebutlah hamba Allah dan Rasulnya. Okey, jadi kita maklum sebagaimana kaum Nasrani telah mengangkat Jesus yang asalnya seorang Nabi, seorang Rasul, menjadi anak Tuhan, maka umat Muhammad pun sudah mula mengangkat Rasulullah SAW bukan menjadi anak Tuhan, tetapi sesuatu yang mirip-mirip kepada ciri-ciri ketuhanan. Contohnya seperti yang diseru, seperti yang diminta doa. Okey. Kemudiannya kita ada apa yang disebut sebagai akidah Nur Muhammad. Okey. Musim Maulid ni adalah satu musim merebaknya, berkembang biaknya akidah Nur Muhammad. Okay, Nur Muhammad ni jangan salah faham, ada dua ya. Satu, kalau seseorang itu kata Rasulullah SAW ini nur, dengan maksud nur membawa cahaya hidayah Islam. Yang itu okey saja, boleh saja. Tetapi yang kita kritik, yang kita kata salah di sini ialah nur yang kononnya tidaklah Allah mencipta alam ini, tidaklah Allah mencipta manusia, tidaklah Allah mencipta jin dan segalanya itu, melainkan kerana Nur Muhammad. Ini akidah yang batil. Okey. Ada seorang ustaz di Malaysia tu, baru-baru ni saya tonton video dia. Dia buat, tak silap saya lah, dia buat thesis PhD dia tentang Nur Muhammad ni. Dia kata dia nukil daripada banyak ulama. Okay, thesis PhD dia tentang Nur Muhammad. Okay, so tapi dia katalah dia nukil daripada banyak ulama. Dia taklah pula kata adanya ayat Quran ataupun hadis tentangnya ya. Okay, tak apa, itu lari topik dah. Alright, kemudian kita juga ingat ya, ada juga yang satu aliran tu yang menyebut Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Ini semua sikit-sikit, lama-lama jadi bukit, bukit-bukit lama-lama jumpa gunung. Okey, sebab kita kena ingat ya, proses di kalangan kaum Nasrani yang mengangkat Jesus menjadi anak Tuhan, okey, bukanlah sesuatu yang terus berlaku. Dia sikit-sikit, bertahap-tahap, akhirnya menjadilah anak Tuhan sebagaimana sekarang. Jadi sebagaimana Jesus telah diangkat menjadi anak Tuhan, alright, ataupun diberi ciri-ciri ketuhanan, diberi hak ketuhanan, demikian juga Muhammad SAW sikit-sikit mula diberi hak ketuhanan melalui sambutan-sambutan Maulid ni, puji-pujian yang berlebih-lebihan, meminta tolong kepada baginda, madad ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah. Kemudiannya adanya apa, Nur Muhammad saya sebut tadi tu, okey, dan macam-macam lain yang sempena Maulid inilah ia berkembang. Sempena Maulid inilah ia berkembang ya. Okey, sebab yang ke-6. Kira tak ni? 1, 2, 3, 4, 5 sekarang ini yang ke-6. Yang ke-6 ni di sebahagian tempat apabila ada sambutan Maulid ini, ada nasyidnya, ada qasidahnya, ada selawatnya, tiba-tiba mereka berdiri. Apa hal? Kononnya Rasulullah SAW hadir sama dalam majlis mereka itu. Kan? Tapi menariknya, kalau tempat tu, beberapa tempat dia buat majlis tu, semua orang tu pun duk berdiri. Rasulullah ni SAW ada klon ke? Boleh hadir di beberapa tempat serentak. Kan? Mereka siap sediakan kerusi kosong. Kononnya bila Rasulullah hadir, Rasulullah pun nak duduk di situ. Okey. Ini satu khurafat yang ada kaitan dengan sambutan Maulid. Alright. So para penonton, perkara-perkara ini kita kena tutup daripada awal. Jangan dibiarkan. Daripada awal lagi kita kena tutup. Walaupun mungkin hanya segelintir yang melakukannya, walaupun hanya sebahagian yang melakukannya. Sebab kita tak tahu, sebab mereka ni tidak buat rakaman.
Sebab kalau buat rakaman, sudah tentu orang akan tahu perkara tu salah, akan dibawa ke pihak berwajib ke apa ke kan. So benda-benda macam ni kadang tu tak ada rakaman. Semua yang hadir awal-awal telah diminta untuk surrender, serahkan phone mereka supaya tidak ada yang membuat rakaman, okey. Tapi benda-benda macam ni ada, okey. Ada orang yang pernah hadir yang menceritakannya. Saya dulu sendiri pun lama dulu pernah hadir. Okey, tiba-tiba semua orang berdiri. Saya seorang duduk. Orang sebelah cuit suruh berdiri. Saya pun berdiri lah. Sebab tu tanya, kenapa? Rasulullah hadir. Oh, ya ke? Saya ketawa seorang-seorang kat situ pula. Alright, baik. Yang ketujuh, okey, yang ketujuh si fulan. So, itu tadi 6 sebab. Alright, 6 sebab kenapa kita tidak patut menyambut Maulid Nabi. Tidak patut menyambut happy birthday bagi Nabi SAW. Baik. Sekarang ni saya nak ulas pula apabila si fulan dalam video tu berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Ruhus Siyar, dalam kitab Ruhus Siyar berkata sekian-sekian. Para penonton, setahu saya kitab Ruhus Siyar ini bukan ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ia adalah secondary source. Maknanya pengarang itu menukil daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alright. Jadi dalam hal ini, disiplin ilmu ialah kita tak boleh sebut macam tu. Sebaliknya hendaklah kita kata dalam kitab Ruhus Siyar, pengarangnya telah menukil daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya sekian-sekian bahawa beliau berkata sekian-sekian. Itu disiplin ilmunya. Tak boleh terus-terus berkata Ibnu Hajar dalam Ruhus Siyar berkata sekian-sekian, padahal kitab itu bukanlah dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okey. So ini dari disiplin ilmu, sesuatu yang perlu diperbetulkan. Tapi tak apa, sebagai alternatifnya, sebab saya tak tahu apa yang beliau bawa tu betul ke tidak. Sebagai alternatifnya saya bawa daripada kitab yang memang dikenali ramai, yang ini Al-Hawi Lil Fatawi. Al-Hawi Lil Fatawi oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, wafat 911 Hijrah, yang merupakan anak murid bagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang wafat 852 Hijrah. Okey, kita boleh rujuk macam yang saya tunjuk jilid 1. Jilid 1 muka surat 229 ya. Di mana Imam Ibnu Hajar ditanya tentang sambutan Maulid ini, beliau menjawab, saya terjemahnya terus. Okey, beliau menjawabnya, asalnya amalan atau sambutan Maulid adalah bid'ah, tidak dinukil daripada seorang pun daripada salafus soleh dari kurun yang 3. Kurun 3 yang pertama itu tidak dinukil daripada seorang pun. Tidak dinukil amalan ini daripada seorang pun dari kalangan salafus soleh 3 kurun yang pertama. Akan tetapi, sambung Ibnu Hajar, akan tetapi walaupun demikian, sambutan ini ada kebaikannya dan ada keburukannya. Maka sesiapa yang mengamalkan apa yang baik dan menjauhi apa yang buruk, ia adalah bid'ah hasanah. Jika tidak, maka ia bukan. Maknanya ia bukan bid'ah hasanah, maknanya bid'ah dolalah. Okey? Baik. Ini kenyataan ini memang famous. Okey, dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi oleh anak murid beliau sendiri, Imam As-Suyuti rahimahullah. Yang saya nak fokus ialah statement. Sebab di sini dalam kenyataan ini ada ataupun dalam jawapan ini, pembetulan dalam jawapan ini ada kenyataan dan ada pendapat. Kita nak kenyataan, kita nak fakta. Apakah itu? Bahawa amalan Maulid ini asalnya adalah bid'ah, tidak dinukil daripada seorang pun salafus soleh yang mengamalkannya ataupun melakukannya. Okey? Baik. Yang ini kita nak fokus. Sebab apabila si fulan tu kita dengar duk tuduh orang yang tak mau sambut Maulid ni sebagai Wahabi lah, sebagai itu, sebagai ni, macam-macam kan. Dia sebenarnya sedang menuduh 3 generasi pertama umat Islam yang juga tidak menyambutnya. Okey? Dan termasuk dalam 3 generasi itu ialah para sahabat, para tabi'in, para imam mazhab yang 4, para imam hadis, semuanya tidak sambut. Jadi apakah mereka semua ni juga adalah Wahabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sikit lagi. Sekarang saya di rumah. Rakaman sebelum ni di dalam kereta. Cuma kamera dalam kereta tu pula bateri habis. Jadi tak apa, saya nak tambah sikit saja lagi. Cuma di rumah ni, rumah sebelah sedang buat kerja-kerja ubah suai. Ada renovation works.
Moga-moga tak mengganggu pula audio ya. Alright, jadi daripada jawapan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, jelas bagi kita bahawa sambutan Maulid ini tidak dinukil walau dari seorang pun generasi salafus soleh. Maka segala tuduhan yang daripada yang dibuat oleh si fulan daripada video yang saya react itu, okey, nampaknya bukan saja kena kepada Wahabi yang beliau label-labelkan itu, tetapi juga kepada generasi salafus soleh. Baik, kita ulang kaji sedikit kenapa sepatutnya kita tidak menyambut Maulid, ataupun kenapa seseorang itu tidak patut menyambut Maulid. Pertama, kerana ia tasyabuh. Okey, ia adalah tasyabuh, menyerupai, mengikuti langkah-langkah kaum Nasrani yang menyambut hari jadi Jesus dengan sambutan hari Natal ataupun Christmas Day, maka sebahagian umat Islam pun ikut juga dengan menyambut hari jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasyabuh ini adalah sesuatu yang dilarang, yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, program-program sambutan Maulid ni, baik yang rasmi secara besar-besaran ataupun yang secara kecil-kecilan itu, apakah diaudit duit yang digunakan untuk menjayakan program tersebut, kan? Belanjawan yang digunakan tu, banyak mana yang sebenarnya digunakan, banyak mana yang sebenarnya masuk poket orang-orang tertentu. Dan di tempat-tempat yang dibuat majlis-majlis sambutan itu, ada saja orang-orang lain yang lebih memerlukan duit tersebut, orang miskin, orang fakir, orang yang berkeperluan, kan? Jadi tak perlu dibazirkan untuk program-program sambutan ini. Yang ketiga, program-program sambutan Maulid ni ia simbolik saja. Mereka gembira saat sambut tak saja. Tapi sejauh mana mereka itu mengikuti sunnah, atau lebih penting sejauh mana mereka itu menjauhi bid'ah, adalah sesuatu yang perlu disemak lanjut ya. Pada pengamatan saya, lazimnya mereka yang sambut Maulid Nabi ini, mereka lah yang minimum dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksimum dalam membuat akidah-akidah dan ibadah-ibadah yang bid'ah, sama ada membuat atau berkeyakinan dengannya atau beramal dengannya. Orang yang berpegang kepada hadis, dia tidak menyambutnya sebab hadis melarang tasyabuh. Hadis juga melarang daripada berlebih-lebihan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membawa saya kepada sebab yang keempat, yang ini dalam nasyid, dalam qasidah, dalam selawat terdapat puji-pujian yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam hadis Musnad Ahmad yang telah kita semak tu, seorang lelaki yang datang sekadar memuji ataupun berkata ya sayyidina wa khairana, itu pun tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda menyuruh mereka untuk bertakwa, jangan terperdaya dengan syaitan. Dan baginda bersumpah yang baginda tak suka semua tu. Baginda adalah seorang hamba Allah dan Rasulullah, jangan diangkat melebihi itu. Okey, so ini sekadar sayyidina wa khairana, kan? Sayyidina dan khairana bukan lagi macam-macam pujian yang terkandung dalam nasyid, qasidah dan selawat-selawat. Kemudiannya, sebabnya kelima, dalam nasyid, qasidah, selawat tu sebahagian daripadanya ada unsur-unsur syirik, yang ini meminta tolong daripada Rasulullah SAW, seperti madad ya Rasulullah ataupun aghisna ya Rasulullah. Okey, dan ini sebenarnya pernah diramalkan, pernah disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari. Okey, yang maksudnya janganlah kamu berlebih-lebihan, okey, mengangkat aku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan mengangkat Nabi Isa, Jesus mereka itu, kan. Jadi sebagaimana kaum Nasrani itu telah mengangkat Jesus menjadi anak Tuhan, di kalangan umat Islam pun ada yang telah mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberinya hak ketuhanan, yang ini diseru dan didoa. Ada pula keyakinan Nur Muhammad, ada juga keyakinan Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah, dan semua ini makin semarak, makin berkembang ataupun berkembang besar ketika sambutan Maulid. Jadi kena hati-hati. Sebab yang keenam, adanya kepercayaan khurafat di tempat-tempat yang diadakan majlis-majlis sambutan Maulid ini. Tiba-tiba mereka berdiri. Kenapakah itu? Sebab mereka berkeyakinan kononnya Rasulullah SAW hadir dalam majlis mereka itu. Alright. Dan yang ketujuh, daripada jawapan
Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tidak seorang pun daripada kalangan salafus soleh yang menyambut maulid. Okey, dan kita kena ingat salafus soleh ini adalah sebaik-baik generasi ataupun umat Islam, ya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, saya baca di sini lafaz dari Sahih Al-Bukhari nombor 3378 atau penomboran lain hadis nombor 3651. Nabi SAW bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, kurun aku, sumallazina yalunahum, sumallazi yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah kurunku, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka. Artinya 3 kurun yang pertama. Okey, sebab tu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga ada menyebut tentang 3 kurun ini kan, di mana beliau berkata, asalnya, terjemahan, asalnya amalan atau sambutan maulid adalah bid'ah, tidak dinukil daripada seorang pun daripada salafus soleh, daripada kurun yang 3. Para penonton yang dirahmati Allah, apabila Rasulullah SAW menyebut, saya senang baca hadis tu sebenarnya, okey, sebaik-baik manusia adalah kurunku. Baginda sebut ni supaya apa? Supaya kita dapat mengikuti mereka, dapat mengikuti manhaj mereka beragama, metodologi mereka beragama. Bukan sekadar baca hadis saja, tapi apa tujuan baginda menyampaikannya? Supaya kita mengikuti mereka dalam beragama. Alright. Yang terakhir tentang majlis ilmu. Okey, tadi tu yang nasyid, qasidah, selawat. Bagaimana pula dengan majlis ilmu? Majlis ilmu ini kena hati-hati juga. Sebab kadang-kala di sebahagian majlis ilmu, forum disebarkan kisah-kisah sekitar kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah ajaib, kisah-kisah istimewa, di mana kebanyakan daripada kisah-kisah itu sama ada adalah maudhu', palsu, dhaif jiddan ataupun tiada asal usulnya. Yang sahih ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dilahirkan sebagaimana bayi-bayi biasa. Adapun kisah-kisah istimewa, kisah-kisah hebat di sekitar kelahiran baginda, tidak ada yang sahih. Yang sahih ialah baginda lahirkan. Saya telah react beberapa kali tentang kisah-kisah tersebut dalam video-video sebelum ni. Sebenarnya tentang maulid ini, saya telah himpun semuanya menjadi satu playlist. Para penonton boleh ulang kaji, tonton di situ, ya. Namun jika majlis ilmu itu dilakukan sekitar menerangkan tentang sirah, tentang Rasulullah SAW, yang itu okey saja. Tapi yang itu kita kata nak buat sepanjang tahun pun boleh. Tak perlu untuk dikhususkan pada 12 Rabiul Awal. Alright? Jadi majlis ilmu pun kena hati-hati, sebab bila mereka menyentuh tentang peristiwa-peristiwa hebat, istimewa, menakjubkan sekitar kelahiran baginda, tidak ada yang sahih, kebanyakannya adalah palsu, okey, dhaif jiddan, tiada asal usulnya. Ini yang ada saya sebut dalam salah satu video saya ketika react. Mereka ni cinta Rasulullah kononnya, tapi cinta yang palsu. Mereka membuktikan kecintaan itu dengan membawa riwayat-riwayat yang palsu. Okey. Baik. So ini tentang majlis ilmu lah. Alright. Kalau sekadar nak menerangkan tentang sirah, tentang diri Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah, itu bagus, tapi boleh saja disampaikan sepanjang tahun, bila-bila masa sepanjang tahun, tak perlu dikhususkan pada 12 Rabiul Awal. Baiklah. Demikian ulasan, react dan kritikan ataupun ulang kaji dalam topik Maulid Nabi ini. Saya tinggalkan para penonton sekalian dengan rakaman pendaratan di London Heathrow di waktu pagi. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Continue.